Aku nak lenjan seharian Huawei Mate X7 di Genting daripada pagi sampai ke malam. So, pagi tadi kita kat mana Sekarang kita ada kat Genting memang sejuk gila dan orang tengah maintenance kabel car. So kita ada dekat terminal Botol. Ni terminal lama, dia tak connect dengan GPU. Dan mungkin kita akan jalan jauh sikit lah. So hari ni aku akan guna seharian. Aku dah download semua apps dekat sini yang aku perlu untuk hari ni. WhatsApp kan. Cuma aku tak masukkan SIM card. Aku guna hotspot daripada phone aku yang berbeza. Okay, and then kita test kemampuan kamera dia, video dia, bateri dia berapa lama boleh bertahan. And then lepas tu best ke tak, ada screen yang besar macam gini untuk daily activity. Let's go. Cancel man. Dah dia bagi teaser semua. Okay, finally kita masuk lepas tadi sistem fail. Ni percubaan kali kedua. Okay, tak ada apa masalah. Ni dalam dia lah. Nanti seat ni akan macam sekarang macam ni kan, dia akan jadi macam ni. Dan kita akan tergantung lah. Maksudnya aku dah try yang ekstrim semua, tapi Terraform ni aku tak tahu. Tapi lagu kat sini lagu Interstellar tau. So we should do it. Sekarang dah pukul 3 tau. Ni 2.59. Dan sekarang bateri 33%. Yalah, daripada tadi kita shoot 4K 60 fps, memang bateri dia laju gila habis. Sekarang jom kita pusing-pusing. Dulu ada fish and chip tau kat sini, fish and chip daripada London tu. Tapi aku tengok sekarang macam dah tak ada. So hari ni sepanjang aku ambil gambar video menggunakan Huawei Mate X7 ni, ada beberapa benda yang aku perasan dan sesuai dengan claim daripada Huawei. Yang pertama, dia punya teknologi dan juga sensor. So katanya sensor dan juga tag dia lebih baik daripada iPhone 17 Pro Max. Dan kalau korang tengok gambar-gambar yang aku dah ambil ni, memang betul lah kan. Dan dia dibantu oleh AI juga. Jadi warna tu lebih di-enhancekan lagi. Dan kat sini kalau korang ambil gambar, korang boleh pilih filter vivid ataupun natural ataupun original. Yang mana vivid lebih menonjolkan lagi warna dia, sedangkan yang original filter dia agak lebih terang. Gambar dia macam apa yang kita nampak. Dan benda tu disupport oleh true to life kamera dia. Maksudnya warna yang kita nampak sekarang, kita snap guna phone ni, itulah hasil gambar dia. Jadi warna dia tak akan berubah. Dia true to life. Nah, ni adalah contoh gambar true to life yang aku maksudkan. So sejujurnya memang gambar dekat Huawei Mate X7 ialah warna yang aku tengok dalam keadaan sebenar. Dia tak macam flatkan warna kan. Itu salah satu masalah iPhone. Dia akan macam flatkan warna atau gelapkan sikit hasil gambar kita, yang buatkan kita kena edit semula. So kat sini aku bukanlah seorang mobile grafo yang handal untuk explain saturation dia macam ni, highlight, shadow, tak. Cuma aku nampak daripada secara mata kasar aku, dan yalah, betul lah apa yang diklaim oleh Huawei tu. Dan satu lagi, biasanya phone foldable ni dia part kamera tak berapa sangat. Dia sebab dia tunjukkan productivity level, multitasking kan, dia fokus pada tu. Tapi berbeza dengan Huawei Mate X7 ni yang memang fokuskan pada fotografi dan juga videografi. Jadi aku ada ambil beberapa gambar yang gunakan 10 kali zoom. Jadi handphone ni dia boleh 3.5 kali optical zoom dan juga
10 kali hybrid zoom. Bila aku try hybrid zoom ni pula, dia kualiti dia pun sangat cantik ya. Dia tak macam ada noise, grainy dan sebagainya. Means kau puas hati lah dengan hasil gambar tu, dan kau puas hati untuk upload dia dekat sosial media. Dan bila korang ambil gambar makro juga, yes, dia boleh je, tak ada masalah. Dan korang boleh tengok hasil gambar dia cukup-cukup sharp, walaupun kita nampak dekat situ dia dibantu oleh AI sedikit untuk kemaskan dia punya edge daripada subjek tersebut. And another one, dia ada Ultra Lighting HDR yang EV dia capai 17.5. Jadi katanya bila kau shoot tempat yang ada matahari terik dan bayang gelap serentak, ataupun kita panggil backlight lah, dua-dua nampak jelas. Dia tak ada blown out langit, tak ada muka yang jadi gelap tertiba. Itu salah satu kelebihan daripada Huawei Mate X7 ni daripada segi part kamera. So memang X-Mesh ni kan, macam untuk bar phone pun Huawei Pura 80 Ultra dah memang menduduki tahta tertinggi tau. Dan sekarang untuk foldable phone pula, dia nak tapau tahta tertinggi tu lagi sekali. Memang padu je Huawei. Okay, sekarang dah pukul 6, lagi 5 minit pukul 6 dan bateri dah tinggal 1%. So, aku gunakan dia actively 3 jam 21 minit dan 2 jam 20 minit gunakan kamera 4K 60fps, ambil gambar semua. Okey lah kan? Okey lah, sebab yelah 4K 60fps dekat satu foldable phone, aku rasa dia dah cukup bertahan dengan lama dah. So itu saja perjalanan kita pada hari ini, sehari bersama Huawei Mate X7. So apa pendapat korang tentang phone ni? Cuba tulis dekat ruangan komen, dan jangan lupa like video ni dan juga subscribe. Makin banyak engagement, makin happy aku nak buat video. Wow, hebat sekali.